Okey, kita tengok malam ni kita tengok khot daripada Ustaz Syahidah dengan Abang Solehin kita. Tengok tulis apa? Tulis apa? Okey. Khot Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Inilah muka-muka yang tolong pegang. Ada apa? Ada ketupat. Bukan dia? Ni. Tu dia. Api warna ni Merah. Merah. Okey tu. Nah, nampak cantik tu. Nah. Dah ni kau berapa jam ke 12 lebih lah kan? 12 berapa? 45. Jadi kita tolong Ustaz, abang-abang kita ni tolong pegang Ustaz. Okey. Cantik lah. Nanti kita akan lekat dekat apa? Dekat tirai tu ni. Kita akan lekat di situ ni insya-Allah. Kan. Masih tengah usaha lagi, bagi cantik lagi ni. Tadi tak saya, dia bangun 50%. Tu kamu kan dulu kat dalam. Buka Ustaz. Pandai ni. Kau. Tanda. Tanda. Dah. Kerja Najib. Bunga. Lekar bunga-bunga sikit, bagi nampak cantik sikit kan. Ni boleh elak dah. Oh, macam tu Jadi kita dah tengah set up ni, insya-Allah. Macam biasa tahun lepas pun kita akan letak sini meja L untuk letak menu-menu. Esok di ujung sana tu kita macam biasa 3 ataupun 4 meja kita akan letak ayak, pelbagai jenis ayak insya-Allah. Kita akan jumpa esok saya akan sambung itu video dia insya-Allah. Set up dah insya-Allah. Jadi esok kita start pagi, kita start petang selepas asar sampai pukul 12 lah jamuan kita. Pihak Mahat kita buat bihun sup daging. Buka tak meja tu? Buka, nampak guruh ni kat atas ni. Tu dia, tu Zarif. Tu dia. Zarif, nah. Okey, sila. Terus bu meja. Ya. Okey. Susu bagi elok nah. Set up lagi, masih tengah duk meja-meja lagi, nak set up lagi. Cantik sikit insya-Allah. Tadi tak ada ni, ada sini nampak dah. Ada warna hijau. Manafik. Afid. Lagi berapa lagi Afid selain Afid kan? Nampak macam Lagi selain semuka lagi. Hani kalau kau nak. Cantik sikit nampak kalau dah susun macam tu, dah lukis apa warna. Datang. Dah ni. Tak payah. Biar tu. Yang tu dia warna tu kot. Dia ada warna apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan buat persiapan untuk esok jamuan raya. Kita dah kemas dah. Mak start pada malam ni. Kita dah mula dah. Susun meja apa semua. Dengan budak-budak. Jadi insya-Allah besok para tetamu waris boleh duduk bawah meja ni. Ni boda, kita akan letak meja. Sini kita akan letak menu-menu bawah ni. Ujung mungkin ayak kot kat van, nanti kita akan bawa keluar semua kereta insya-Allah. 2 tempat dewan ni satu. Dewan ni. Tu dewan. Dewan cantik ya. Boleh lah masuk ramai kat dewan ni. Belah sana apa dah? Kasut. Sana apa dah? Apa Aisyah? Kasut. Jom kita pergi tengok depan. Dalam. Okey, kita masuk dalam. Tengok. Diorang tengah duk set up apa ni? Untuk set up apa? Bergambar. Nah. Ni bergambar ni. Esok siapa nak ambil gambar? Menggambar beserta dengan waris apa semua. Ni dia ni. Set up. Yang idea dia tu Solehin. Betul idea. Umi pantau.
Ni pantau tu kain. Ada kain ni apa semua. Tahun ni kita baru nak buat ni. Kita tahun lepas tak buat, tahun ni kita baru nak buat. Kan. Jadi banyak dia punya apa? Banyak dia punya apa idea mai nampak Afiq. Idea sakit sigaraga. Zarif sungguh Zarif Bagus. Teruskan. Ramai malam ni yang apa nak sikit idea. Idea alhamdulillah kita malam ni sikit sebanyak kita buat orang panggil background raya untuk anak-anak Tafiz dekat gambar tu. Kita pun semangat. Ni lepas ni sniper Okay, apa yang jadi kita buat gotong royong, kita kemas semua betul kan. Jadi insya-Allah esok kita penuhkan ruang ni makanan tempat makan muslimat dalam ni pun boleh insya-Allah kan. Beli tempat makan. Kita ada Ustaz Syahidan, kita ada Umi, kita ada Ustaz Azim, nampak dah hujung tu. Senyum tu. Tengah pantau. InsyaAllah tengok kita masing-masing pakat duk tengok mana sesuai kain yang tak di bahagian dini sana kan. Kena panjang. Buah apa tu? Nah. Buah tu ni, yang tu buah Ustaz beli tu, buah tu untuk rumah, hak tu untuk yang Amsyar pegang tu untuk tadika dari sekolah esok. Kita dah start dah makan petang ni selepas asar dalam pukul 6 macam tu. Jadi para tetamu pun dah mula hadir insya-Allah. Ni tak semua main lagi ni. Mungkin dalam lepas maghrib insya-Allah mungkin penuh kot meja ni. Mungkin meja ni dah penuh di meja ni. Kan. Tu kita ada tu Ustaz Salah kita tu. Ustaz Salah senyum sikit. Lah. Kita ada menu kita ada. Menu ni. Bihun sup ada. Tu semua kita ada macam kita ada mi kuah, mi goreng. Tu kita ada apa? Dumpling pun ada. Tu kita ada. Ni apa ni? Ni apa buah? Ni pizza apa dah? Semua dah insya-Allah. Jadi kita ada apa? Popia dan sebagainya. Ini apa? Mi goreng. Menarik mi goreng. Popia, ada kek apa semua. Kita ada ni orang panggil apa dah? Bihun sup apa? Nasi impit. Ini tetamu pun belum penuh lagi insya-Allah. Mungkin malam ni penuh. Ni petang-petang dah mesej sikit dah. Sudah kata kemah di luar ni dengan insya-Allah. Okey makan. Ni bahagian dalam bahagian dalam. Makan duduk masuk. Masuk kat masuk. Bahagian dalam. Taklah banyak, kita ada dalam 10 meja kot insya-Allah. Okey. Bahagian kemah di luar sana. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن مرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر
استوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين فنادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu membesarkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Surah Al-Baqarah. Kepada para waris sekalian yang maha meratakan sedikit penghargaan aku walanya kafaratu inna adabi lasyadid. Subhanallah. Dengan itu dipersilakan semua hadirin untuk menikmati juadah yang telah disediakan. Semoga majlis ini membawa keberkatan dan kegembiraan kepada kita semua. Sebelum mengakhiri majlis, pihak pengajar Kita tunggu ayak, makanan apa semua baru sampai. Nah. Okey. Tinggal ditambah ni ayak ni. Nasib baik dah sampai. Meja kan? Tak apa, insya-Allah ada. Meja ada, meja. Meja dah siap tu belakang. Nah. Jadi suasana malam selepas isyak. Jamaah kita macam tahun lepas jamaah kita petang sampai malam. Tapi tahun lepas dia hujan awal, hujan lebat. Jadi malam ni insya-Allah, malam ni alhamdulillah cuaca pun nampak elok cantik. Kan? Sekarang ni menunjukkan pukul 9 lebih. Kita ada menu yang kita tengok petang tadi. Ada penambahan untuk malam ni. Ada ketupat, ada kukuh sikit nasi impit pun semua, ada roti jala, ada kerifah. Semua dah. Tengok set up pula sana. Ni abang kita ni. Abang kita ni yang buat menu malam ni. Alah. Siapa-siapa yang kata nak buat catering apa semua boleh roja abang ni. Nah. Abang noh bagi tahu nama abang dengan apa semua? Nama dengan apa semua? Saya Muhammad Basri. Okey. Saya ayah saya Muhammad Bayu. Okey. Kami kalau buat dulu ni boleh lah catering ni. Catering lepas tu apa sikit semua boleh buat lah untuk boleh kahwin apa nak arwah boleh kan? InsyaAllah. Abang bagi nombor telefon bang. Ya. Terus nombor telefon terus, cakap nombor telefon. Abang nombor telefon terus. Abang bagi nombor telefon terus kat sini. Kalau nak apa hubungi saya okey. 019-451-9269. Okey, apa-apa boleh roja abang ni kalau nak buat apa-apa insya-Allah semua boleh. Tengok menu lah, tu dah menu. Ni gulai ikan kan? Gulai ikan. Dah. Ni ikan masin. Saya campur dengan ayam masam merah. Dah ulam-ulam. Malam-malam makan ni. Ayam pula tu, ayam tu. Ayam ni ayam pandan. Tu. Alhamdulillah. Nasi durian Belanda. Ya Belanda. Yang ni keladi. Keladi. 15. Aman dah insya-Allah. Bismillah.
حسبي ربي جل Ambil kuih. Ada tu ah. Pasal memujuk. Okey, ayam sedap Cedok lampu menarik tengok cedok Kecil. Kita makan, okey makan. Kenyang. Depa dalam zon selesa ni, patut mau keluar. Okey. Kak, okey kak. Okey. Okey baik. Okey baik. Terima kasih. Cara cedok tu kemas dah tu. Nah, okey. Okey, cedok ayam Okey tengok senyum sikit nah. Nah. Baru sampai ya, 5 minit dah ni baru sampai. Okey. Okey. Ya. Kami dari Mahat Tasif Baitul Zahra Al-Khurafi lil Banat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mahat Tahfiz Surat Al-Qadafi ingin mengucapkan